Yo, hari ni kita digempakan lagi dengan Kak Mawar ya. Siapa dia Kak Mawar ni? Saya pun tak tahu siapa Kak Mawar ni, tapi Kak Mawar ni dikatakan menjual produk ya. Menjual produk dan menggunakan dan melakukan aksi-aksi lucah seperti menjual produk ya. Jadi kita cubalah sama-sama melihat video ini dan mari kita lihat reaksi sebab melihat video ini. Aduh, macam tu ada cara lain kena buat video. Ni memang gila, ni memang gila. Kak Mawar memang gila. Tapi saya lebih menyokong Datuk Vida, Datuk Walida terbaik. Alah Datuk Vida, tapi Kak Mawar ni saya tak faham. Saya tak pasti apa produk. Walaupun saya seorang lelaki, tapi saya tak mampu nak buat video macam ni ya. Mungkin ini sebelum jadi viral seperti Datuk Vida, tapi kaedahnya agak kurang memuaskan lah, agak teruslah. Tapi kita tak mau judge, saya biarkan anda judge. Jadi ya, begitulah reaksi Kak Mawar yang agak teruk dan tapi saya tak faham lah marketing strateginya macam mana, tapi yang menjadi viral. Saya tidak menyokong marketing strategi yang macam ni, tapi kita harap Kak Mawar boleh improve lah, menukarkan strategi lebih bagus ya. Jadi setakat itu sahaja video saya. Terima kasih kerana melihat video saya. Like, comment dan subscribe.